Okey, terima kasih yang sudi join live kita malam ni ya. Okey, hari ni kita nak share tentang persediaan kesihatan sebelum Ramadan ya. Okey, yang pertama kita perlu kawal penyakit kronik ya. Contohnya ada kencing manis, darah tinggi, kolesterol, penyakit asma dan jantung ya. Kita kena rujuk doktor semula untuk monitor balik, mungkin tukar waktu pengambilan ubat ya. Mungkin kita boleh ambil waktu sahur, lepas tu waktu buka puasa dan malam lah. Okey. Lepas tu kita kena jaga perut jaga perut selalunya untuk orang yang ada gastrik, pedih ulu hati, reflux ataupun GERD lah. Okey, boleh ambil kalau kronik tu boleh ambil ubat sebelum sahur lah, supaya perut kita lebih sihat lah. Lepas tu yang ketiga adalah jaga simpanan air dalam badan kita, macam tangki, macam unta buat kita. Okey, biasakan minum air banyak lah, sebab tu bersedia kita punya hydration. Okey, kalau boleh kurangkan minum manis lah. Minum manis ni dia akan tarik kita punya air ya. Dan satu lagi, masa minum air tu ada orang ajar untuk tabur sikit garam bukit supaya dia ada mineral dalam kita punya air tu. Sebab kalau kita tengok apa ni, kita minum air banyak-banyak tapi still lagi dahaga. Sebab kenapa? Sebab kita tak ada garam bukit dalam air kita. Itu aja. Jadi kita masuk, lepas tu keluar macam tu saja. Ada lampu macam tu. Okey, lepas tu kita kena jaga waktu tidur. Kena tidur lebih awal lah. Kurangkan mindful ya. Kurangkan scroll social media ni, banyakkan baca Quran lah, dah dapat pahala berganda kan. Kita sedang bulan tarbiyah, mengejar ibadah, macam tu. Sama-sama lah kita, saya pun bukan baik sangat nak cakap kan, tapi kita sama-sama lah ya. Okey, dan kemudian kita tidur awal supaya boleh bangun sahur. Nanti jadi puasa orang Yahudi pula, makan malam, besok tu puasa ya. Kita ada keberkatan dalam sahur tu kan. Okey, kita tidur awal, boleh sahur sama-sama, barulah kita pun boleh puasa dengan lebih baik ya. Okey, kemudian yang terakhir, siapa yang tak digalakkan berpuasa? Okey, kita ada golongan